Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Nur Faradila binti Muhammad Nasri dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya P157205 Muhammad Aiman Akmal bin Osman selaku Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 6. Kami akan membentangkan 5 RPG modul universiti yang berintegrasikan teknologi berkaitan subjek sains tingkatan 2 iaitu tema penyelenggaraan dan kesinambungan hidup bertajuk nutrisi. Ikut merupakan senarai ahli kumpulan 6 yang terdiri daripada 10 orang ahli kumpulan. Terdapat 4 tajuk yang berada di bawah bab nutrisi ini iaitu kelas makanan, kepentingan gizi seimbang, sistem pencernaan manusia dan proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Okey, mari kita lihat 5 RPG yang telah kami semua sediakan di bawah bab nutrisi ini. Assalamualaikum, saya Adibah Fasihah binti Abdul Fattah. Nombor metrik saya P156388. Partner saya Anis Fakihah binti Muhammad Fadil dengan nombor metrik P156409 akan membentangkan RPG 1 yang bertajuk kelas makanan. Berikut adalah standard kandungan yang dirujuk melalui DSKP iaitu 3.1 kelas makanan, manakala standard pembelajaran 3.1.1 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan, 3.1.2 menguji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dalam makanan. Seterusnya merupakan objektif bagi RPG 1 iaitu pertama, murid menyatakan sekurang-kurangnya 3 kelas makanan serta dapat menjelaskan fungsi mengikut kriteria tertentu, dan ketiga, murid juga dapat menjelaskan contoh makanan yang betul. Manakala untuk kriteria kejayaan pula, keseluruhan murid dapat menyebut kelas makanan dan memberi sekurang-kurangnya satu fungsi. Kedua, murid dapat memadankan makanan dengan kumpulan yang betul. Ketiga, murid dapat memberi kerjasama melalui aktiviti berkumpulan seperti perbincangan dan pembentangan. Slide ini akan menunjukkan fokus yang ditumpukan oleh guru terutamanya dalam sesi PMP yang melibatkan nilai murni, kemahiran berfikir, kemahiran personal, kemahiran belajar dan juga elemen merentas kurikulum. Baik, saya sambung untuk bahagian bahan bantu belajar ataupun BBM yang digunakan dalam RPG 1 ialah seperti tayangan multimedia, komputer riba, projektor, poster, kertas mahjong, pen marker, sampel makanan sebenar dan juga reja makmal. Slide ini pula menunjukkan pengetahuan sedia ada murid di mana murid mengetahui jenis makanan asas melalui kehidupan harian dan mereka pernah mendengar tentang makanan seimbang melalui kempen kesihatan ataupun iklan di sekeliling mereka. Manakala untuk kemahiran berfikir aras tinggi, murid mampu menganalisis dan menilai kesan pengambilan makanan tertentu dan juga mampu merangka peta iting seperti peta buih untuk menyatakan fungsi dan ciri-ciri makanan tertentu. Berikut merupakan paparan untuk set induksi. Berikut merupakan paparan untuk langkah 1. Berikut merupakan paparan bagi langkah 2. Berikut merupakan paparan bagi langkah 3. Dan akhir sekali merupakan paparan bagi penutup. Jadi saya akan meneruskan dengan membentangkan modul inovasi teknologi yang telah digunakan dalam pengajaran topik kelas makanan bagi pelajar tingkatan 2. Jadi untuk fasa induksi, kami memilih menggunakan platform YouTube iaitu video yang bertajuk Kelas Sains Online Kelas Makanan. So video ini berfungsi untuk merangsang minat pelajar dan menghubungkan pengetahuan sedia ada dengan pembelajaran baharu. Selain itu, video ringkas ini membantu pelajar memahami latar belakang tajuk secara pantas sebelum guru menghuraikannya dengan lebih terperinci dalam sesi pembelajaran. Seterusnya, bagi langkah 1, kami menggunakan Canva yang mengandungi bahan visual seperti slide interaktif dan peta iting. Pemilihan Canva adalah kerana ia bersifat fleksibel dan mudah disesuaikan untuk pelbagai mata pelajaran. Selain itu, elemen grafik yang berwarna-warni dan tersusun menarik perhatian pelajar dan menjadikan pengajaran lebih bermakna. Akhir sekali, dalam langkah 3, kami memilih Genially sebagai platform untuk menjalankan kuis interaktif. Genially membantu menjadikan kuis lebih menarik dari segi visual sekaligus meningkatkan motivasi dan fokus pelajar. Ia juga boleh membolehkan guru menilai tahap kefahaman pelajar serta-merta tanpa membuatkan mereka berasa bosan. Jadi sebagai kesimpulannya, ketiga-tiga teknologi ini bukan sahaja menyokong pengajaran yang lebih berkesan tapi juga menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi para pelajar. Jadi itu sahaja daripada kami untuk RPG 1. Sekian, terima kasih. Saya P157205 Muhammad Aiman Akmal bin Osman dan P156660 Safiyah Alia binti Saharum akan membentangkan RPG yang kedua iaitu kesinambungan bagi RPG sebelum ini yang bertajuk kepentingan gizi seimbang. Standard kandungan yang diambil dari DSKP ialah 3.2 iaitu kepentingan gizi seimbang, manakala standard pembelajaran bagi tajuk ini ialah 3.2.1 iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai gizi seimbang, dan 3.2.2 menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang.
Objektif pembelajaran pada hari ini adalah murid dapat menjelaskan konsep gizi seimbang dengan menggunakan contoh makanan harian, menganggar kalori makanan dan merancang satu menu yang seimbang. Manakala kriteria kejayaan pula, murid diharapkan dapat menyatakan maksud gizi seimbang dengan jelas, dapat menyatakan anggaran kalori makanan serta dapat merancang satu menu lengkap merangkumi semua kumpulan makanan. Slide ini pula akan menunjukkan fokus yang akan ditumpukan oleh guru khususnya dalam sesi pengajaran melibatkan nilai murni, kemahiran berfikir, kemahiran personal, kemahiran belajar secara belajar dan elemen merentas kurikulum. Berikut pula adalah senarai bahan bantu mengajar yang digunakan dalam sesi PNP ini, iaitu terdiri dari LCD projector, laptop, pembesar suara mini, pen marker, papan putih dan magnet. Ini pula menunjukkan pengetahuan sedia ada murid, iaitu murid telah mempelajari kumpulan makanan dalam piramid makanan dan mereka juga tahu beberapa contoh makanan harian dan sedikit sebanyak fahamlah tentang kalori. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi yang akan diterapkan adalah merancang dan menganalisis. Berikut merupakan paparan set induksi. Berikut adalah paparan langkah 1. Slide ini menunjukkan paparan bagi langkah 2. Manakala slide ini pula adalah paparan bagi langkah 3. Berikut adalah paparan bagi langkah penutup. Modul inovasi teknologi yang pertama adalah aplikasi YouTube. Aplikasi ini dipilih dalam induksi untuk mencetus minat murid terhadap topik yang dipelajari dengan cara memberi gambaran awal kepada pelajar. Aplikasi ini juga turut digunakan dalam langkah yang kedua untuk membolehkan guru menayangkan visual realistik serta membantu murid memahami dengan lebih jelas dan berkesan. Berikut merupakan lampiran paparan aplikasi YouTube yang digunakan. Seterusnya, aplikasi Canva turut diguna pakai. Aplikasi ini dipilih dalam langkah yang pertama untuk menghasilkan infografik yang visual dan interaktif selain dapat membantu murid mengaitkan konsep dengan kehidupan realiti sebenar. Dalam langkah kedua, guru menggunakan Canva untuk penyediaan lembaran kerja kepada murid dan kepelbagaian warna serta coraknya mampu untuk menarik minat murid untuk menyiapkan aktiviti dengan sebaiknya. Berikut merupakan lampiran penggunaan Canva. Inovasi terakhir yang digunakan adalah Quizzes. Guru memilih aplikasi ini untuk menarik perhatian murid di samping mudah untuk digunakan. Guru juga boleh memberikan penilaian segera daripada analisis data yang tersedia oleh Quizzes. Berikut merupakan lampiran contoh Quizzes yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Nazuri binti Ali, nombor matrik P155774 dan Nur Dahlia Husna binti Ahmad Jabridin, nombor matrik P157427 akan membentangkan RPH 3 yang merupakan kesinambungan daripada RPH 2 dengan tajuk yang sama iaitu gizi seimbang. Bagi RPH 3 ini, kami merujuk kepada standard kandungan 3.2 iaitu kepentingan gizi seimbang dan standard pembelajaran 3.2.3 iaitu murid membuat kajian dan mewajarkan kepentingan gizi seimbang, senaman dan gaya hidup sihat dalam mengekalkan kesihatan badan. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat mencapai dua objektif utama iaitu memahami hasil kajian berkaitan kepentingan gizi seimbang, senaman dan gaya hidup sihat, dan yang kedua menyatakan kepentingan gizi seimbang, senaman dan gaya hidup sihat dalam mengekalkan kesihatan badan. Manakala kriteria kejayaan pula adalah bagi memastikan objektif ini tercapai, kami menetapkan dua kriteria kejayaan juga seperti berikut iaitu murid dapat menyediakan laporan kajian ringkas berkaitan tabiat pemakanan dan aktiviti harian mereka, dan yang kedua, murid dapat memberikan hujahan yang logik dan mudah sabar tentang kesan pemakanan tidak seimbang terhadap kesihatan. Bagi penyisian kurikulum dalam RPH ini, kami telah mengintegrasikan pelbagai elemen penting untuk memperkaya pengalaman pembelajaran murid. Nombor 1, nilai murni. Nilai tanggungjawab dan kesedaran diterapkan melalui aktiviti kajian kediri dan refleksi terhadap tabiat pemakanan serta gaya hidup masing-masing. Nombor 2, kemahiran berfikir. Murid digalakkan untuk memahami, menganalisis, menilai, membuat inference dan mencipta idea berkaitan kepentingan gizi seimbang dan gaya hidup sihat. Nombor 3 adalah kemahiran personal iaitu aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan akan menggalakkan kerjasama dan komunikasi yang berkesan antara murid. Kemahiran keempat adalah kemahiran belajar iaitu penekanan kepada kemahiran berfikir yang membolehkan murid belajar secara lebih mendalam dan reflektif. Dan yang kelima adalah elemen merentas kurikulum iaitu EMK. Kami turut menggabungkan elemen-elemen berikut seperti nilai murni, pendidikan kesihatan, teknologi maklumat dan komunikasi TMK iaitu melalui penggunaan alat digital dalam kajian, dan terakhir sekali kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT dalam aktiviti soal jawab dan perbincangan kelas. Untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, kami telah menyediakan beberapa bahan bantu mengajar seperti LCD projector atau skrin pintar sebanyak 1 unit yang digunakan untuk memaparkan slide pembelajaran dan bahan visual, laptop 1 unit yang digunakan oleh guru untuk mengawal perbentangan dan menjalankan aktiviti interaktif, dan yang terakhir adalah peranti digital atau tablet sebanyak 6 unit digunakan
akan disediakan untuk murid menjalankan kajian mini, menjawab soalan kuis digital atau mencari maklumat berkaitan topik gizi seimbang secara berkumpulan. Dari segi pengetahuan sedia ada, murid telah pun mempunyai asas pemahaman tentang pentingnya menjaga kesihatan tubuh badan secara umum. Mereka menyedari kepentingan menjaga kesihatan tubuh badan dan mereka juga telah didedahkan secara umum kepada kesan negatif gizi tidak seimbang dan gaya hidup tidak sihat. Bagi memperkukuhkan lagi pembelajaran, kami turut mengaplikasikan elemen KBAT dan peta pemikiran I-Think, terutamanya dalam aspek menganalisis, iaitu murid menganalisis maklumat berkaitan tabiat pemakanan dan kaitannya dengan kesihatan. Yang kedua, menilai, iaitu murid membuat penilaian terhadap gaya hidup mereka sendiri dan memberi justifikasi mengapa perubahan ke arah gaya hidup sihat itu penting. Seterusnya adalah set induksi, iaitu murid akan diperkenalkan kepada topik ini melalui tayangan video pendek dari YouTube yang memaparkan kesan negatif gaya hidup tidak sihat seperti obesiti, keletihan dan tekanan. Dan tayangan ini juga bertujuan untuk mencetus minat murid serta mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid. Seterusnya adalah langkah 1, iaitu murid akan menjalankan aktiviti soal selidik gaya hidup menggunakan borang digital seperti Google Form. Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan dan dapat memupuk kerjasama serta kemahiran komunikasi. Aktiviti ini juga membantu murid membina kemahiran menganalisis data serta literasi digital secara langsung. Seterusnya adalah langkah 2, iaitu murid akan berbincang hasil soal selidik yang telah mereka jalankan, dan aktiviti ini bertujuan melatih murid membezakan antara gaya hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat serta mendorong pemikiran reflektif menggunakan data sebenar, dan pendekatan ini juga menggalakkan pembelajaran secara interaktif dan kolaboratif. Dalam langkah 3, murid dibahagikan kepada kumpulan dan diminta menghasilkan infografik digital menggunakan aplikasi Canva, dan setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka kepada rakan kelas. Semasa perbentangan, kumpulan lain akan memberikan maklum balas dan bertanyakan soalan, dan ini menggalakkan interaksi dua hala, komunikasi yang berkesan serta pemikiran kritis, dan guru perlu bertindak sebagai pemudah cara untuk yang memberikan galakan dan ulasan yang membina. Dan akhir sekali adalah penutup, iaitu guru akan merumuskan keseluruhan isi pelajaran yang mereka pelajari, dan untuk mengukuhkan pemahaman, murid akan menjawab kuis individu menggunakan platform seperti live worksheet ataupun quizzes, dan selepas itu murid akan membuat refleksi kreatif menggunakan Canva dengan tajuk satu perkara yang saya akan ubah dalam gaya hidup saya ialah, dan tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada murid menilai diri dan menyemai kesedaran untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya, untuk modul inovasi teknologi yang pertama ialah YouTube. Pada fasa induksi, kami memilih YouTube kerana aplikasi ini membantu untuk menarik perhatian murid dan mencetuskan minat mereka terhadap topik yang akan dipelajari. Selain itu, ia juga memberi kesedaran awal tentang akibat gaya hidup tidak sihat sebelum memulakan perbincangan. Dan akhir sekali, ia membantu murid memahami kaitan antara gaya hidup dan kesihatan secara visual dan mudah difahami. Untuk modul inovasi yang kedua, kami memilih menggunakan Google Form sebagai soalan-soal selidik pada langkah yang pertama. Sebab pemilihan Google Form ialah kerana ia meningkatkan kesedaran murid tentang gaya hidup sihat melalui soalan seperti rutin sarapan, senaman dan juga tidur. Soalan terbuka pula menggalakkan refleksi diri. Contohnya, apakah tabiat sihat yang murid banggakan? Google Form juga memudahkan dan mempercepatkan kutipan dan analisis data secara digital, dan selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21 kerana menggabungkan literasi digital dan pemilihan kritis dalam aktiviti yang bermakna. Seterusnya, untuk modul inovasi yang ketiga ialah aplikasi Quizzes. Kami memilih untuk menggunakan aplikasi Quizzes di fasa penutup kerana ia dapat meningkatkan penglibatan pelajar melalui elemen gamifikasi seperti mata ganjaran dan papan kedudukan. Kuis ini juga membantu mengukuhkan pemahaman pelajar tentang gizi seimbang dan makanan sihat. Dengan maklum balas serta-merta, pelajar dapat menerima respons segera dan terus memperbaiki kesilapan. Aktiviti ini juga selari dengan pembelajaran abad ke-21 kerana menggabungkan teknologi dan pendekatan berpusatkan pelajar. Untuk modul inovasi teknologi yang terakhir ialah Canva. Kami menggunakan Canva pada langkah ketiga dan juga langkah penutup kerana ia dapat meningkatkan kesedaran pelajar melalui infografik visual yang mudah difahami. Selain itu, Canva juga dapat menyampaikan mesej dengan jelas dan ringkas berbanding teks yang panjang. Selain itu, paparan prinsip makanan sihat mendorong pelajar mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan terakhir, penggunaan Canva juga selari dengan pengajaran abad ke-21 kerana menggalakkan kemahiran digital dan kreativiti dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alwani binti Rokman, nombor matrik P157323 dan rakan saya Nur Atirah binti Rokman bernombor matrik P155460. Kami akan membentangkan RPH yang keempat yang bertajuk Sistem Pencernaan di bawah tema Penyelenggaraan dan Kesinambungan Hidup.
Berikut merupakan standard kandungan yang dirujuk melalui DSKP iaitu 3.3 Sistem Pencernaan Manusia. Standard pembelajaran pula 3.3.1 menyatakan definisi dan bahagian-bahagian utama dalam sistem pencernaan manusia. 3.3.2 menjelaskan fungsi setiap organ dalam sistem pencernaan manusia. 3.3.3 menghuraikan proses pencernaan makanan dan 3.3.4 menyatakan perbezaan antara pencernaan mekanikal dan pencernaan kimia. Seterusnya, untuk objektif pembelajaran pula, yang pertama, murid dapat menyatakan bahagian-bahagian utama dalam sistem pencernaan manusia dan menjelaskan fungsi setiap organ dalam sistem tersebut. Yang kedua, murid dapat menghuraikan proses pencernaan secara ringkas dan menerangkan kepentingan sistem pencernaan dalam badan manusia. Untuk kriteria kejayaan pula, yang pertama, murid dapat mengingat dan memahami struktur serta fungsi organ pencernaan manusia. Murid dapat menggambar serta melabelkan sistem pencernaan manusia mengikut susunan yang betul dan murid juga dapat menunjukkan sikap menghargai kepentingan sistem pencernaan dan mengekalkan kesihatan. Slide ini pula berkaitan dengan fokus yang ditekankan oleh guru dalam sesi pembelajaran yang melibatkan kemahiran berfikir, nilai murni, kemahiran belajar, kemahiran personal dan elemen merentas kurikulum. Ini pula senarai bahan bantu mengajar yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Antaranya gambar rajah, video berkaitan sistem pencernaan, slide berkaitan fungsi organ, papan putih, kertas mahjong, pen marker, komputer riba dan projektor. Seterusnya, pengetahuan sedia ada murid berkaitan dengan tajuk ini. Murid mengetahui makanan perlu dikunyah terlebih dahulu melalui pengalaman makanan harian. Murid juga mengetahui asas sistem tubuh badan manusia melibatkan organ pencernaan secara umum seperti mulut, perut dan usus. Untuk kemahiran berfikir aras tinggi pula, murid dapat menganalisis fungsi setiap organ dan kaitannya dalam keseluruhan sistem pencernaan. Murid dapat menggabungkan maklumat organ dan proses menjadi satu rangkaian sistem yang lengkap dan murid juga dapat menggunakan peta alir untuk menunjukkan urutan proses pencernaan iaitu dari mulut ke anus. Berikut merupakan paparan slide untuk set induksi. Ini pula paparan slide untuk langkah 1. Berikut merupakan paparan untuk langkah 2. Ini pula paparan untuk langkah 3. Seterusnya paparan slide untuk penutup. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan modul inovasi teknologi. Okey, pertama sekali pada fasa induksi, contoh teknologi adalah YouTube. Okey, sebab pemilihan YouTube ini adalah pertama sekali dapat menarik perhatian murid di mana penggunaan visual yang bergerak dapat membantu murid untuk lebih fokus serta teruja untuk belajar. Gambar secara animasi ini akan mudah difahami dan juga diingatilah. Okey, ia juga jelas dan mudah difahami kerana murid dapat melihat secara langsung bagaimana makanan bergerak melalui organ pencernaan. Okey, berikut adalah lampiran contoh paparan YouTube lah. Okey, baiklah. Untuk modul inovasi teknologi kedua, pada langkah pertama kita menggunakan Canva. Okey, jadi kita telah menyediakan slide Canva di mana slide Canva ini akan menjelaskan berkenaan fungsi organ sistem pencernaan. Sebab pemilihan Canva ni, ia mempunyai visual yang tersusun, berwarna-warni dan juga menarik yang memampu menarik minat pelajar lah. Okey, slide ini juga boleh diubah sesuai mengikut keperluan dan juga tahap penguasaan murid. Okey, dekat bahagian tepi tu kita boleh lihatlah lampiran contoh paparan Canva di mana kita telah menjelaskan ataupun telah mengkelaskan organ berserta dengan fungsi-fungsi mereka. Okey, seterusnya pada langkah kedua, kita sekali lagi menggunakan aplikasi YouTube antara teknologi yang digunakan. Sebab pemilihan boleh dikaitkan dengan fasa induksi tadi di mana murid boleh melihat dengan jelas bagaimana makanan bergerak daripada mulut ke perut dan juga usus. Animasi dalam video YouTube yang dipaparkan kepada murid ni dapat membantu mereka memahami bagaimana setiap organ itu bekerja. Okey, jadi video yang menarik, video menarik dan pembelajaran yang lebih seronok dan juga mudah difahami. Okey, bagi yang terakhir pada fasa penutup, contoh teknologi yang digunakan adalah quizzes dan juga word wall. Okey, kenapa kita memilih quizzes dan juga word wall? Adalah pertama sekali untuk menilai kefahaman murid tentang tajuk iaitu sistem pencernaan. Aktiviti ini dilakukan secara interaktif dan juga menyeronokkan dan mampu menarik perhatian dan minat pelajar lah. Dan pada masa yang sama, guru juga boleh menilai pencapaian murid dengan cepat melalui pemahaman mereka menjawab soalan. Okey, seperti yang kita lampirkan contoh paparan quiz. Okey, sebagai contoh di manakah kebanyakan proses penyerapan nutrien berlaku, so kita akan mendapat jawapan daripada pelajar.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faraliana binti Ibrahim. Nombor matri saya ialah P155177. Saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut bagi slide ini iaitu rancangan pembelajaran harian 5. Mata pelajaran yang akan diajar ialah subjek sains untuk pelajar tingkatan 2 Alpha dengan murid seramai 36 orang. Pengajaran ini akan dijalankan pada 29 Oktober 2025 iaitu pada hari Rabu bermula pada jam 9 pagi hingga 10 pagi. Tema bagi pengajaran ini ialah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup dengan tajuk proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyatinjaan. Fokus utama pengajaran ini adalah untuk memperkukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran bekerjasama dalam kalangan pelajar. Pengajaran ini akan merangkumi standard kandungan 3.4 iaitu proses penyerapan dan pencernaan serta penyatinjaan. Terdapat 3 standard pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, menjalankan eksperimen untuk menerangkan bagaimana proses penyerapan hasil pencernaan berlaku. Yang kedua, menghubungkaitkan fungsi sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan sistem respirasi dalam pengangkutan nutrien. Yang ketiga, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai proses penyatinjaan serta kepentingannya kepada kesihatan manusia. Seterusnya adalah objektif. Pada akhir pembelajaran, apa yang murid akan dapat? Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud proses penyerapan, pengangkutan hasil pencernaan dan penyatinjaan dengan betul. Yang kedua, murid dapat melakar dan menerangkan aliran proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta proses penyatinjaan dengan teratur dan tepat. Seterusnya adalah kriteria kejayaan. Untuk memastikan keberkesanan pengajaran ini, beberapa kriteria kejayaan telah ditetapkan. Yang pertama, murid dapat melabel struktur Villiers dengan betul, menunjukkan pemahaman mengenai fungsi setiap bahagian. Yang kedua, murid dapat menunjukkan kefahaman melalui perbincangan dan lakaran aliran proses penyerapan, pengangkutan hasil pencernaan serta penyatinjaan. Yang ketiga, murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan. Fokus bagi pembelajaran ini adalah kemahiran belajar, pengurusan masa, merancang masa semasa aktiviti kumpulan. Seterusnya, pembelajaran kendiri menggunakan BBM secara kendiri iaitu contoh melabel Villiers. Seterusnya, penyelidikan dan rujukan mencari maklumat tambahan tentang sistem pencernaan melalui video atau nota. Yang kedua adalah nilai murni. Nilai murni yang pertama adalah kerjasama. Murid bekerjasama dalam kumpulan semasa aktiviti lakaran dan pembentangan. Bertanggungjawab, murid bertanggungjawab menyiapkan tugasan berkumpulan. Perasaan yang ingin tahu, murid menunjukkan minat terhadap cara tubuh berfungsi dalam proses pencernaan. Yang ketiga, kemahiran berfikir. Menganalisis. Murid menganalisis struktur Villiers dan kaitannya dengan penyerapan nutrien. Mensintesis. Murid menggabungkan maklumat untuk melakar aliran proses penyerapan dan pengangkutan. Menilai. Murid menilai kepentingan proses penyatinjaan terhadap kesihatan manusia. Yang keempat adalah kemahiran personal. Kemahiran kepimpinan, murid mengetuai perbincangan dan membimbing rakan semasa aktiviti. Kemahiran berkomunikasi, murid menyampaikan maklumat semasa pembentangan kumpulan. Kerja berpasukan, murid menyumbang idea secara aktif dalam kumpulan kecil. Yang kelima adalah elemen merentas kurikulum. Teknologi maklumat dan komunikasi TMK menggunakan quizzes atau video animasi sebagai alat bantu mengajar. Keusahawanan, pelajar membentangkan maklumat secara kreatif seolah-olah mempromosikan produk kesihatan tubuh. Sains dan teknologi, memahami peranan sains dalam sistem tubuh manusia. Pendidikan kesihatan, menyedari kepentingan sistem penyatinjaan kepada kesihatan manusia. Seterusnya adalah bahan bantu mengajar. Untuk memastikan pengajaran lebih berkesan dan menarik, pelbagai bahan bantu mengajar akan digunakan, termasuklah yang pertama, gambar atau raja sistem pencernaan dan Villiers, 1 set untuk membantu murid memahami struktur Villiers dan aliran proses penyerapan. Yang kedua, video animasi ringkas 1 unit untuk memberikan penggambaran visual mengenai proses pencernaan secara dinamik. Yang ketiga, carta ahli 1 unit untuk melakar perjalanan nutrien dari usus kecil ke seluruh badan. Yang keempat, kertas majung 6 unit untuk latihan individu dan pengukuhan konsep. Yang kelima, quizzes atau word wall interaktif 1 set setiap satu untuk menguji kefahaman secara menyeronokkan dan interaktif. Yang terakhir, marker 6 unit untuk digunakan semasa melakar carta ahli dan aktiviti kumpulan. Seterusnya adalah pengetahuan sedia ada murid, iaitu murid telah mempunyai pengetahuan asas mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan dan faham fungsi setiap organ dalam menguraikan makanan kepada nutrien yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Seterusnya, kebat dan atau eating. Yang pertama, menilai. Murid perlu menilai kepentingan penyatinjaan dalam menjaga kesihatan tubuh. Yang kedua, peteralik, iaitu melakar perjalanan hasil pencernaan dalam badan untuk memahami aliran nutrien dan bahan buangan. Saya, Marana binti Mat, P155287 akan meneruskan sesi pembentangan ini. Berikut merupakan paparan bagi set induksi. Seterusnya pula adalah paparan bagi langkah 1. Ini pula merupakan paparan bagi langkah 2. Seterusnya pula adalah paparan untuk langkah 3. Ini pula merupakan paparan untuk langkah penutup. Seterusnya pula adalah modul inovasi teknologi. Yang pertama adalah YouTube. Sebab kenapa YouTube dipilih adalah untuk menarik minat murid terhadap topik yang dipelajari. Selain itu dapat memberi gambaran awal kepada murid tersebut berkenaan topik yang dipelajari. Di bawah pula merupakan lampiran contoh paparan YouTube.
Yang kedua pula adalah quizzes. Sebab kenapa quizzes dipilih ialah terdapat elemen seperti markah, paparan kedudukan dan juga avatar yang dapat menarik minat murid dan juga membolehkan guru untuk menilai tahap kefahaman murid secara serta-merta dan juga dapat meningkatkan semangat bersaing antara murid tersebut. Di bawah pula merupakan paparan contoh soalan quizzes. Yang terakhir sekali adalah word wall. Word wall dipilih kerana dapat meningkatkan minat dan pelibatan murid di dalam pembelajaran dan juga word wall itu sendiri menyediakan aktiviti seperti padanan, kuis, roda berputar dan lain-lain. Ia juga boleh membantu murid ataupun membolehkan murid untuk belajar mengikut kadar ataupun pemahaman murid itu sendiri. Dan juga di bawah merupakan contoh untuk permainan word wall.